Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama hadir di dalam live baca ikut guru siri yang ke-6, dan alhamdulillah Allah taala berikan kita nikmat kesihatan yang baik, umur yang panjang, serta dikurniakan taufik dan hidayah olehnya, InsyaAllah. Baik, apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi, sabah al-khair. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu, insyaAllah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita sekarang berada, orang kata apa, 10 malam terakhir. Okey, bermula hari ini. Okey, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi banyaklah di tempat-tempat kediaman ibu-ibu ayah yang akan adakan qiyamul lail. Okey, insya-Allah. So, kita nak memburu 10 malam terakhir. Apa dia? Lailatul Qadar. Yang mana yang disebutkan di dalam doa, okay, wa ballighna Lailatul Qadar, kan, sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar, malam yang disebut, kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar itu, okay, kalau Allah izinkan kita jumpa tu, lebih baik daripada 1000 bulan. Kan dalam surah Al-Qadr ada sebutkan, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu ayat ketiga surah Al-Qadr. Okay, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah direzekikan jumpa dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey, kita sama-sama bermunajat, doa kepada Allah, kan, banyakkan doa. Apa yang kita nak pohon, mintalah pada Allah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah Taala kabulkan doa kita. Baik, insya-Allah pagi ni kita akan sambung pada surah Ibrahim. Kita nak ulang balik daripada ayat yang pertama. Semalam kita berhenti mengejut ayat ketiga. Hari ni kita nak ulang balik, bagi proper sikit lah bila kita baca tu, kan, tak adalah nak sambung-sambung. Kita ulang balik ayat pertama surah Ibrahim, muka surat 255. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan zikrullah kita. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إلا بلسان قومه ليبين لهم. إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ulang balik. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. Dengarkan. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج. Lajak sikit ibu ya. An akhrij. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج. ambil balik. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Baik, sambung. 256. Muka surat 256. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah ibu ayah kita boleh continue. Baik, sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم
ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Satu langkah. Ya ke? Oh, ya. Sorry. Maaf. Ya. Okay. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. Okey, baru masuk baris ketiga. Minta maaf ya. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ini baru masuk ayat 7. Betul kan? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من
ta'anuq di sini. Ibu ya. Ada apa? Waqaf ta'anuq. Okey. Baik. So, saya berhenti yang mana? Saya berhenti yang bawah. Okey, sekali lagi. وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ayat terakhir Ibu ya. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض lagi. قالت رسلهم أفي الله شك maaf, saya ulang sekali. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات ataupun السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم semua ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما
عما كان يعبد آباؤنا تريدون إلى ya. Okay. تريدون أن تصدونا عما كان يعبدها salah. Saya salah. Waqaf. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا apa betul? فأتونا بسلطان مبين. Sekali lagi. فأتونا بسلطان مبين. Sadaqallah tasuddu. Okey. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Fa'tuna bisultanin mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu ayah. Kita berhenti sampai sini dulu. Sampai ayat 10. InsyaAllah itu kita sambung pada muka surat yang seterusnya. InsyaAllah. Jadi ibu ayah, kita dah selesai di muka surat pada surah Ibrahim. Okay, terima kasih yang mana yang menegur bacaan saya. Okey. InsyaAllah itu saja ibu ayah. Dan untuk makluman, kami di Main Mengaji ibu ayah, kita nak bantu sahabat-sahabat Al-Quran yang berada di dalam live baca ikut guru ni. Kita ada buka satu program, okey, ataupun kelas lah. Tapi kelas ni, program ni kita buat secara Google Meet dan berlaku selama 10 minggu sahaja. Iaitu kelas MFT, Makhraj Fast Track, okay, 2.0. Jadi ibu ayah, okay, dalam program ni apa yang kita nak buat, apa yang kita buat, okay, untuk join MFT 2.0, kita cari orang yang boleh baca Al-Quran, okay, yang boleh baca Al-Quran. Tapi dia ada tapi dia. Orang yang baca Al-Quran ni mungkin dia tak yakin dengan bacaan dia sebab berlaku salah dan silap ke. Okey, dia nak perbaiki lagi sebutan-sebutan huruf. Ada setengah orang dia masuk sekadar dia baca macam tu lah ibu ayah. Okey, jadi itu saja. Kita dah buka selama 10 minggu saja ibu ayah. Tak lama pun, 10 minggu saja. Okey. Dan modul kita akan bagi dalam bentuk e-book insya-Allah. Okey. Masing-masing boleh gunakan insya-Allah. Okey. So yuran dia berapa? Untuk one off RL RM230. Okey. Dan seat terhad ibu ayah hanya 50 orang. Pengambilan yang kita nak ambil pada bulan April. Kelas kita akan mula pada bulan April nanti, awal April insya-Allah. Okey. Itu saja. Yang mana yang berhajat yang nak join program MFT. Sebab 1.0 saya sendiri yang mengajar ibu ayah. Okey. Cuba tanya sahabat-sahabat Al-Quran yang lain yang ada join MFT 1.0 ni. Kan? Boleh share dengan kawan-kawan kita pengalaman macam mana, mengaji macam mana, insya-Allah. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih. Yang mana yang nak join ibu ayah, jom saya tunjuk cara dia macam mana nak join. Okey. Tekan dekat peta. Okey, peta ni. Tekan text question. Okey. So
akan keluar lah yang mana yang berhajat untuk join MFT 2.0 ni. Kita nak bulan lepas raya, bulan 4. Boleh tekan dekat yang tadi saya tunjuk tu, text question. Sekejap, mana text question tadi? Ni nak sertai kelas MFT Makhraj Fast Track, sila tinggalkan nombor di sini. Okey, tinggalkan nombor di sini ibu-ibu ayah. InsyaAllah admin kita akan follow up ibu-ibu ayah sebentar saja lagi. Okey, sebab kita guna Google Meet ibu-ibu ayah. Guna Google Meet. So bila guna Google Meet ni, kita akan ada buat rakaman. Okey, maksudnya setiap kali kelas ibu-ibu boleh tengok dalam bilik. Boleh tengok dalam kelas dan boleh join selepas habis kelas. Boleh tengok juga ulangan supaya kita nak mantapkan lagi cara sebutan kita, insya-Allah. Okey. Untuk orang yang betul-betul bila baca Quran, dia layak untuk join program MFT ni. Okey, kalau untuk sahabat-sahabat yang baru level 1, baru nak start baca Quran kan, dia akan ada rasa ni sikit lah. So untuk cara nak elakkan dia, ibu-ibu ayah yang boleh join ni orang yang dah boleh baca tapi dia masih lagi kurang lancar, keliru huruf hijaiyah, yang ni memang layak sangat-sangat, insya-Allah. Okey, itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pukul 10:30 pagi, bacaan QMR sesi yang kedua nanti, insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.